projek kereta api berkelajuan tinggi KL Singapura atau HSR ni kan tengah hangat balik diperkatakan. Tapi soalan utamanya masih sama macam dulu. Adakah ini satu revolusi yang akan melonjakkan negara kita ke depan ataupun satu risiko ekonomi yang mungkin terlalu besar untuk kita tanggung? Okey, jom kita fahamkan dulu apa yang ditawarkan. Cuba bayangkan ya, pukul 10 pagi kita tengah perkena nasi lemak dekat KL. Lepas tu dalam pukul 11.30 pagi, dah sampai pun Orchard Road Singapura tengah window shopping. Inilah dia impian 90 minit yang dijanjikan tu memang boleh ubah terus cara kita travel antara dua bandar utama ni. Jadi, kenapa ramai sangat yang teruja dengan HSR ni? Jom kita tengok dulu hujah-hujah utama dari kem yang menyokong yang kata projek ni bukan lagi satu pilihan, tapi satu kemestian. Bagi yang menyokong, diorang cakap ini bukan soal laju semata-mata. Ini soal selesaikan masalah yang memang dah ada. Tahu tak, laluan penerbangan KL ke Singapura ni adalah antara yang paling sibuk di dunia. Jadi HSR ni boleh kurangkan sesak dekat airport. Dan yang lagi penting, ia lebih mesra alam, satu langkah besar ke arah pengangkutan hijau, kurangkan pencemaran karbon. Dan ceritanya tak habis kat KL dan Singapura je tau. Impaknya jauh lebih besar. Bandar-bandar persinggahan macam Seremban, Melaka dan Batu Pahat, semua ni dijangka akan dapat tempias ekonomi yang cukup hebat. Bayangkanlah, peluang pekerjaan baru, nilai hartanah naik, ia boleh jadi macam satu suntikan nafas baru untuk komuniti-komuniti di sepanjang laluan ni. Selain ekonomi, ada satu lagi faktor yang agak sensitif, iaitu maruah serantau. Cuba kita tengok jiran-jiran kita. Indonesia dah ada kereta api laju, wush. Thailand pun tengah dalam pembinaan. Jadi, persoalannya sekarang, kita ni macam mana? Dah tertinggal ke belakang ke? Dan petikan ni memang tepat menggambarkan kerisauan para penyokong HSR. Bagi mereka, kalau kita tak buat langkah drastik sekarang, kita betul-betul berisiko hilang daya saing dalam perlumbaan teknologi pengangkutan moden ni. Okey, kita dah dengar yang best-best. Tapi, macam orang kata, setiap impian besar ada harganya kan? Sekarang, jom kita beralih ke sisi lain pula, di mana impian hebat ni bertembung dengan realiti kewangan yang agak menakutkan. Inilah dia soalan cepu mas yang mengubah rentak perbualan ni. Daripada potensi dan angan-angan, kita kena bercakap soal kos. Berapa sebenarnya harga yang perlu kita bayar untuk impian 90 minit ni? Realitinya, bermula dengan satu angka yang sangat besar, lebih 100 bilion. 100 bilion ringgit. Ia macam bongkar ais ni lah. Apa yang kita nampak kat atas tu cuma kereta api yang canggih. Tapi yang tersembunyi kat bawah, hutang yang maha besar. Jadi soalan paling kritikal, kalau jumlah penumpang tak capai sasaran, siapa yang nak tanggung hutang ni? Selain kos bina, kita kena fikir kos untuk penumpang. Adakah HSR ni untuk semua orang? Maksud saya untuk rakyat biasa macam kita. Kalau tiket bas sekarang dalam lingkungan RM40, tapi tiket HSR dianggarkan boleh cecah sampai RM300, nampak tak jurang tu? Ramai yang risau ia akan jadi satu perkhidmatan eksklusif untuk orang kaya dan pelancong je. Dan semua persoalan tentang kos ni membawa kita kepada punca masalah sebenar yang dah lama menghantui projek ni, model pembiayaannya. Siapa nak bayar? Inilah dia main problemnya. Kerajaan di satu pihak mahu projek ni dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta, tapi pihak swasta pula fikir, siapa yang berani nak tanggung risiko lebih 100 bilion ni seorang diri tanpa sebarang jaminan kerajaan. Jadi, dua-dua pihak sedang tarik tali dan sampai sekarang masih tiada titik pertemuan yang kukuh. Jadi, kita sekarang betul-betul berada di persimpangan. Nak kata ia satu perjudian atau satu game changer yang akan mengubah landscape negara, pilihan mana yang kita akan ambil? Satu jalan mungkin akan membawa kita ke sebuah koridor ekonomi baru yang sangat pesat yang menghubungkan Malaysia dan Singapura dengan lebih erat. Tapi jalan yang satu lagi boleh jadi satu mimpi ngeri, sebuah projek gajah putih termahal dalam sejarah negara kita, sebuah stesen terbiar yang menjadi tugu kegagalan. Kesimpulannya, perbincangan pasal HSR 2.0 ni dah bukan lagi soal teknologi canggih atau nak tunjuk hebat pada jiran. Ia dah jadi soalan tentang harga sebuah kemajuan, berbaloi atau tidak. Jawapannya mungkin bergantung pada dua perkara. Siapa yang cukup berani untuk letak duit atas meja dan tanggung risikonya. Dan apa harga yang kita sebagai rakyat sanggup bayar untuk satu perjalanan 90 minit.